Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Ivan Wong Junwai. Saya kelas 5 stand 2 dari SMK Ampang Pecah. Dan hari ini saya akan mengajarkan macam mana masak kungpau sotong. Mula-mula cucikan sotong. Lepas tu buangkan dalaman sotong. Inilah sotong yang dah buang dalaman. Ini adalah lepas buang dalaman sotong. Lepas tu kita kena potongkan sotong. Lepas dah potong, kita kena letak garam dan lada putih untuk jeruk dan tunggu 15 minit. Di sini kita kena kacaukan. Semasa tunggu, kita sediakan bahan lain. Kita kena sediakan bawang besar, halia dengan bawang putih. Jom potongkan. Ini adalah bawang hijau, juga kena potongkan. Bahan yang kena guna dah semua sedia. Lupa cili kering, nasib baik ingat lagi. Sini saya guntingkan sebab malas nak potong. Ini baru dah siap sedia. Lepas tu kena sediakan sos yang nanti kena letak. Semua masuk dan campur sekali. Sini letak sos soya, gula, tepung jagung dan last sekali letak air. Semua letak satu sudut. Kacau. Sediakan satu kuali, letak minyak. Masukkan semua bawang halia yang dah sedia, tumiskan. Sampai dah ada wangi, letak sotong masuk. Tumis lagi. Letak sos yang dah sedia. Letakkan sikit garam. Tutupkan dan biar dia mendidih sekejap. Lepas 6 minit bukakan. Wah, belum makan dah rasa sedap. Sediakan satu mangkok dan letak masuk. Last sekali dah habis masak. Belum makan pun dah tahu sedap. Marilah cuba makan. Sedap. Kenapa saya nak masak kungpau sotong ini? Sebab
Kumpal sotong ini dulu kecil nenek saya suka masak untuk saya makan dan dia pun senang untuk masakan. Juga masak-masak ini adalah cara saya mengisi masa lapang saya dan sangat terima kasih kepada semua yang menonton video saya.